Hi guys, welcome back to Borak Kepo, di mana podcast yang paling kepo sekali. Jadi seperti biasa, sebelum kita start, kalau korang nak tengok episod-episod lepas, korang cakap Cina pula kan. Korang boleh tengok, pergi saja ke YouTube channel kami, type saja Borak Kepo dan anda boleh layan episod-episod lepas. Ataupun anda ingin dengan kami semasa makan, tengah lipat baju ataupun tengah drive, korang boleh saja pergi ke Spotify ataupun Apple Podcast dan anda boleh layan episod-episod yang lepas. Rauf tetamu kali ini, Rauf. Aduh. Memang istimewa. Sangat-sangat istimewa. Aku nervous sebenarnya. Jangan kau, aku pun nervous. Ni Hero Malaya bro. Hero Malaya bosku. Dan dulu dia pernah jadi CEO. CEO macam-macam dia pernah jadi. Macam-macam pernah jadi. So kita boleh perkenalkan. Kita ada Datuk Remy Isa. Hello, hai. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Saya boleh panggil Adan. Adan dengan Rauf. Macam Oh. Datuk Rauf. Itu Adan Melaka dengan tu. Rauf. Melaka. So, wish nervous Terima hati. kasih jemput saya datang ke podcast. Saya ni jarang datang ke podcast. Sebabkan jarang. Datuk jarang, saya lagi nervous bila nak borak dengan Datuk sebenarnya. Saya kan? pun nervous juga nak menyuarakan pendapat ke apa. So, kita banyak sebenarnya nak borak dengan Datuk sebenarnya kan. Pernah adalah beberapa artikel yang aku pernah baca. Untuk Datuk masuk dalam industri ni bukan mudah bro. Susah bro, tak macam sekarang. Bukan nak kata sekarang ni mudah. Sekarang ni dah ada social media. Platform tu dah ada. So kalau Kadang-kadang casting tu pun dekat IG tu je. Mudah kan? Mudah Mudah lah. Which is good kan? Yeah, waktu dulu tak ada rasanya ada benda macam ni. tu. Susah. Dulu susah. Dulu susah. Limited lah kan? Yeah. Kita sendiri yang kena cari peluang itu. Sekarang ni mungkin producer ataupun director boleh Caller. call je dan tengok dekat IG ke macam ni boleh berlakon ni. Dulu mungkin kat surat khabar kot. Betul. Ya. Tapi sorry maaf sebelum kita start saya nak buat disclaimer sikit. Kalau korang ada dengar bunyi kat belakang tu, memang saya tak boleh nak buat apa. Kita akan cuba sebaik mungkin untuk reduce noise kat belakang tu sebab orang tengah Cek makan, tengah kerja. cek makan, dia orang tengah buat jalan. Ya, betul. Sama-sama. Kita pun cek makan, dia pun cek makan. So kita harap kepada penonton ataupun pendengar, maafkan kami Bertabahlah. Bertabahlah. Jangan kecam kat bawah tu, okey? Jangan kecam Jangan cakap apa ni audio tak, memang ada orang buat kat belakang. Okey, kita mulakan Sila. Okey, Datuk, permulaan yang Datuk sebelum Datuk berkecimpung, sebelumnya Datuk jadi Remy Isa yang sekarang ni, saya bacalah beberapa artikel, yang Datuk sendiri pernah cakap yang bukan senang Datuk punya jalan ni bukan senang Liku-liku dia. Macam-macam kerja yang Datuk buat. Okay, dia kalau saya nak cerita pasal benda ni, first kali ini bukannya nak meraih simpati orang bukannya nak cerita sedih ke tak. Tapi walaupun cerita saya agak tragis lah sebenarnya kan. Tapi saya kalau boleh nak diorang ambil sebagai inspirasi. Betul tu. Inspirasi di mana saya percaya setiap apa yang kita mahukan, kita perlu ada usaha yang kuat. Betul. Jadi jangan pernah rasa putus asa dan jangan pernah rasa gagal. Betul. Supaya kalau saya share pasal jenis ni, tak adalah orang cakap apalah ni. Betul. Nak flex pasal kau punya ni. Kesusahan, Tak. So hopefully apa yang saya share ni bagi inspirasi lah. Ya, memang masa tahun 2000 awal 2000 pembabitan saya, masa pergi uji bakat tu memang susah. Turun naik bas bro. Turun naik bas pergi uji bakat, pergi ke Metro Wave naik taksi, balik duit taksi dah tak ada, kena tunggu bas pula, kena reject, and then pergi ke UK Perdana masa tu pun belum lagi jadi UK Perdana seperti sekarang, masih lagi hutan, ada satu tempat aja shop lot area kat situ, office tu dekat situ. Saya pergi naik bas pun kena reject juga, and then beberapa kalilah saya pergi uji bakat. Dan hasil dia yang saya temui adalah gagal. Sampai saya give up lah. Saya rasa macam okay lah, seni ni, dunia hiburan ni bukan saya lah. Bukan dunia saya lah. Sebab kalau Allah izinkan sepatutnya dia mudah. Tapi ni kalau payah sangat ni bukan aku lah. So saya give up. Dan selepas sekian lama tu, adalah saya dapat call macam Metro Wave panggil, tapi dia suruh jadi extra. Kan, tu bukan saya punya target. Kalau nak jadi pelakon ekstra,
dengan bayaran sekian-sekian, baik saya duduk di dalam bidang F&B masa tu kan, sebab saya nak bermain dengan watak. So saya demand lah, awal-awal lagi dah demand. Dan saya reject. And then selepas saya dapat call daripada satu penerbitan Nuansa Sdn Bhd untuk saya buat second casting. Masa dapat second casting tu baru rasa peluang cerah lah. Second casting tu saya buat dengan Osman Ali. Dan di situlah segalanya bermula. Ya, tapi di awal-awal tu memang agak struggle juga, walaupun baru tahun pertama saya dalam industri. Bukannya you duduk dalam industri, hari ni you masuk, bukannya boleh terus meletup. Betul. So dia macam ibarat you ada satu benih, you letak kat dalam tanah tu, you nak kena semai dulu. So it took like tak baja. 3 tahun 4 tahun lepas tu baru jadi. So, dalam 3-4 tahun tu macam-macam fasa lah yang berlaku. Sangat susah waktu itu. Dan Alhamdulillah saya kekal lah sampai sekarang. Datuk lama ke dalam F&B tu? F&B daripada umur saya 18 tahun. Maksudnya Kalau lepas habis sekolah tu terus shoot daripada 17 saya dah sampai di KL. Saya duduk dekat F&B. Saya rasa bila saya kena pandai mencari peluang. Masa tu dekat dalam newspaper, saya masa baru-baru sampai KL, saya tak familiar dengan kawasan KL. So saya memang tak tahu sangat. So saya betul-betul mengharapkan kawan-kawan yang duduk satu rumah. Tu je yang bagi tahu, okay ni Ampang, ini Setapak. So dia akan bawa saya naik motor. Naik motor. And then saya cakap, kalau macam ni, macam mana saya nak tahu pasal production house? Saya tak tahu. Sebab asalnya saya nak jadi penyanyi. Mula-mula sekali nak jadi penyanyi. Bukan berlakon pun in the first place. Bukan. So untuk jadi penyanyi tu, saya kena tahu recording studio kat mana. So susah kan. Sos tak macam sekarang. Sekarang ni ada platform yang mudah, dunia di hujung jari, internet dan sebagainya. So you klik je dah sampai. Dulu leceh, nak kena cari dekat dalam buku telefon warna kuning tu kan. Selak satu-satu kan, nak cari nombor telefon, nak cari production. Penat. Lalu saya give up. Saya cakap, okay, apa cara yang aku boleh mendekatkan diri kepada dunia hiburan ni? Kena jumpa dengan orang-orang dalam dunia hiburan lah. Untuk bertanya lah. Untuk bertanya, okay, macam mana nak jumpa diorang ni? Susah ni kan. Kita tak tahu, dia takkanlah saya nak jalan pusing KL cari diorang kan. So saya end up, saya dapat idea masuk dalam dunia F&B. Kalau dalam dunia F&B KL, saya ingat KL kecil je masa tu kan. Diorang akan pergi makan KLCC kan. Kat situ saya rasa saya boleh jumpa lah dengan orang-orang dalam dunia hiburan. Mungkin daripada situ saya boleh bertanya dengan lebih jelas, minta pendapat dan sebagainya. So daripada umur saya 17 sehingga umur saya 23, 24 saya dalam dunia F&B. Lama. Sampailah saya jumpa jalan tu masa umur 24 lah. 24 baru saya start masuk dalam dunia hiburan. Biasa memang kalau orang habis SPM memang F&B punya. Aku habis SPM pun F&B kat je. Sama. Cari pengalaman lah. Sama. Sebab saya rasa dengan F&B tu, bila kita jumpa orang, kita dapat bukan je setakat jumpa dunia selebriti, dunia hiburan, tapi kita mengajar diri kita untuk lebih berdikari bila berjumpa dengan orang, public speaking. Untuk jumpa orang, berjumpa dengan cakap, orang. bergaul social lah. tu. Datuk cakap Datuk nak jadi penyanyi asalnya kan. Adakah Rockstar bro, rockstar. Oh, Datuk Mak Rock dulu. Dia nak jadi rockstar bro. Datuk memang dulu kalau banyak nyanyi lagu-lagu rock Datuk. Lagu lagu kena ketinggal dengan kakak angkat. Kakak aduh. Lagu putus cinta. Lah dulu zaman-zaman slow rock. Lagu kumpulan Sofia, lagu-lagu kumpulan Meme, Wings kan. Rockstar dulu. Search. Sebab saya duduk di kawasan luar bandar. Saya membesar di kawasan luar bandar. Jadi muzik saya, muzik dalam hidup saya pada ketika itu memang saya dipengaruhi dengan bapa saudara dan sebagainya. Memang kumpulan rock yang kau ikat key kat kepala. Pakai selojin koyak dekat kat sini. Memang jaket jeans kau. So saya dipengaruhi dengan muzik-muzik macam tu. Jadi saya membesar dengan muzik itu.
Dan kumpulan yang saya tubuhkan dekat kampung pun seperti itu. Oh, ada band Ada band band, rock lah. ada band lah. Waktu tu Datuk rambut panjang tu? Oh tak ada, tak sampai. Manalah tahu nak ikat kan. Tak ada, tak sampai. Aduh, nanti nak try lah. Nanti off cam minta Datuk tarik sikit. Tapi tak boleh, itu dulu. Itu sebelum saya tapi lepas tu saya dapat peluang sebenarnya. Bila dah jadi pelakon, saya dapat peluang untuk menyanyi. Okay. Lepas tu saya tobat, saya tak nak menyanyi lah. Susah sebenarnya menyanyi ni. Sebab saya rasa dunia penyanyi ni lagi susah berbanding berlakon. berbanding berlakon. Because kalau you duduk atas stage, you menyanyi, you have to bagi apa maksud lirik tu dengan penuh rasa, penghayatan. So kalau lirik itu sedih, you kena sampaikan dengan penuh maksud, baru orang faham lirik itu. You sorang-sorang dekat atas stage dan orang semua tengok you. I tak rasa I boleh keluarkan rasa tu. Emosi tu nak Emosi tu sampai nak kan. sampai kan. Dan I rasa macam tak apalah, aku berlakon je lah. Tapi kan Datuk kan, umur Datuk 17 tu kan, Datuk dah tanam cita-cita macam, oh aku nak dalam industri ni, nak berlakon. Apa yang buatkan spark tu Datuk? Adakah Datuk pernah tengok filem ke, ataupun ada satu figura pelakon macam, one day nak jadilah macam Aku nak jadi macam dia ni. Nak jadilah macam ni Datuk. Dia ada cerita tau. Cerita ni daripada saya sekolah rendah. Saya duduk dalam kampung, saya duduk dalam kamp askar. So dalam kamp askar setiap tahun tentera akan buat hari ulang tahun tentera darat. So setiap unit, setiap batalion akan buat celebration lah. So pada hari tersebut akan ada majlis pembarisan. Pada siang hari ada sukan dan sebagainya. Malam pula bahagian hiburan. So diorang ni akan jemput artis-artis penyanyi untuk menyanyi dekat stage. So itulah experience saya bila arwah ayah saya bawa kita orang adik-beradik semua pergi ke majlis, ke pesta tu. Saya tengok orang punya suka dengan orang atas stage tu macam, ui, macam ini orang suka sampai ada yang menjerit suka. Masa tu zaman Ella. Ella datang. Ella yang perform. Ella perform, UKIS. And then kebetulan kawan sekolah saya, ayah dia keyboardist AMI. Okay. Tu duduk dekat atas stage tu juga. Dia ada peluang menyanyi kat atas sekolah, dekat atas stage tu dengan Ella. Jadi saya jealous. Aku patut ada atas tu. Saya menjadi macam, oh macam ni Jadi dia besok tu pergi sekolah, dia show off. Dia berlagak dia sebab dia nyanyi di sebelah Ella kan. Cakap celaka betul. Berlagak kau Kau dah tak nak cakap dengan aku Terus tak nak cakap pun. Lepas tu saya cakap, kau tunggu aku pula jadi nanti. So vibe itulah yang pada asalnya saya melihat, oh macam ini orang meminati seseorang pada situlah saya rasa macam seronok juga kalau jadi superstar tu. Saya punya view masa kecil, sekolah rendah lagi, saya dah nampak seperti itu Ella punya orang sambutan penuh satu padang. Kacang kuda tu bersepah-sepah kat atas. Kan orang jual kacang kuda. Ya, kacang kuda dengan air kan. Dengan air tu makan. So that is the moment kenapa saya rasa macam aku nak jadi superstar. Waktu kecil lagi dah tanam benda tu kan dalam kepala otak. Semangat tu lah. Bukan saya nak, saya suka vibe tu. Saya rasa macam vibe yang orang suka tu, orang positif kepada you tu. Dan semua orang macam menyokong you. Macam semua orang suka dan kenal you. Tambahan pula lagi satu, bila kawan sekolah saya tu, bila besok dia pergi sekolah, satu sekolah semua kerumun dia macam dia superstar. Semua orang nak dengar cerita dia. Semua orang nak dengar cerita dia. Saya tengok dari jauh masa tu. Sebab susah nak dekat. Dia dah popular kat sekolah kan. Tak apa. Oh macam ni tak apa, nanti aku lagi popular. Saya cakap. Itulah fasa-fasa awal macam mana saya rasa macam nampak diri saya sebagai superstar. Macam mana pula pengenalan, ni Datuk dah sampai KL semua. Pengenalan Datuk dengan Abang Man, Osman Ali. Abang Osman baik. Baik bang, Sangat baik. hati. Sangat baik.
Abang Osman ni dia soft. Dia soft spoken. Mm-mm. Sampai saya pernah salah faham dengan dia dulu. Saya pergi uji bakat di Nuansa Sdn Bhd untuk satu filem. Masa tu saya baca dalam harian Metro, ruangan sana sini tu dia ada aktiviti seni tau. Konsert artis ke, bengkel lakonan atau nak mencari pelakon dekat ruangan sana sini tu. So saya tengok Nuansa ni ada. So saya pergi uji bakat. Masa tu saya kerja hotel, saya pergi uji bakat juga. Habis shift saya je, saya berlari pergi. Hujan-hujan tau. Hujan ni lari. Jalan jam, bila hujan jalan jam ke audition dah patut pukul 4. Dah nak habis Saya dah habis ni. pukul 3 ni hujan. Kalau nak tunggu hujan ni berhenti, habis lah audition. Saya berlari bro. Berlari basah kuyup. Semangat tu kan. Nak jadi pelakon. Sampai dekat tempat audition tu, memang saya basah kuyup lah. Tapi masa tu yang ada dekat dalam tu, dia orang punya management team lah. So dia orang tengok saya pun tak bawa cakap budak ni pun basah kuyup datang ni. Tapi masa tu Abang Osman tak ada. Dia tak ada. So saya uji bakat dengan keadaan gigil-gigil tu, dengan pegang skrip, gigil-gigil, dialog boleh deliver ke tak ni kan. Tapi saya orang yang terakhir sampai. So dia orang bagi saya time lah untuk saya hafal skrip dan sebagainya. So saya uji bakat, lepas tu tiba-tiba dia orang cakap okay that's it. Nanti dia orang call. Selalu kalau cakap macam tu memang tak ada harapan lah saya rasa kan. And then after so long, dia orang tak call saya. Saya terserempak dengan Abang Osman dekat kedai mamak. Pelita masa tu. So Abang Osman ni perwatakan dia soft. Waktu tu abang tak kenal lagi. Saya tak tahu siapa Osman Ali ni, saya tak kenal. Tapi okey, dalam ni boleh, okey. dalam tu ni okey. Okay, so Abang Osman ni dia duduk makan, dia soft. Kalau orang salah faham, mesti orang akan ingat dia ni macam tak nak bercakap sangat. LGBT kan. Dia macam tu. Saya pula masa tu memang sadar kan. Kau ni pandang-pandang aku baling ambil kan. Saya punya reaction masa. Sebab saya tak tahu dia siapa. Lepas tu saya dah habis makan, saya pergi basuh tangan. Saya seorang, saya nak masuk shift kerja petang. Dan saya basuh tangan. Dia pun masuk dalam toilet masa tu, dekat basuh tangan, pandang saya senyum-senyum. Bentak juga memang ni kan. Pandang senyum. Memang orang akan salah faham kalau dia macam tu kan. Tapi that is, saya tak tahu dia Osman Ali lagi. Lepas tu dia cakap, minat berlakon tak? Dia tanya kan. Saya pula, ini nak try lah ni. Kan? Saya cakap dia, saya cakap sikit-sikit. Lepas tu dia bagi kad dia. Dia bagi kad dia. Dia kata kalau minat nanti datanglah, dia kata. Saya ambil je kad tu. Saya tak tengok. Saya main ambil je macam ikhlas tak ikhlas. Kita jaga hati je kan. Tapi saya tak call pun nombor tu. Selepas 2 minggu, saya dapat call daripada Nuansa tu. Panggil saya untuk datang uji bakat. Second time. Saya excited lah. So bila saya pergi ke sana, saya tengok ada Osman Ali dalam tu. Orang yang sama aku jumpa kat toilet tu. Tapi dia very professional. So saya second uji bakat semua. So saya dah jadi macam serba salah. Hari tu aku makan main belagak lagi dengan kawan. Tak nak call semua. Lepas habis session tu semua, dah habis session uji bakat. Dan kita pergi minum lah. Dia cakap kenapa tak call abang, dia kata kan. Abang dah bagi kad. Oh ya ke? Saya barulah saya buka kad tu, tengok betul lah dia daripada Nuansa. So kebetulan dia memang dia takdir kan jumpa. So daripada situlah fasa awal saya berkenal dengan Osman Ali. Ya. Waktu abang pergi casting, time tu abang mesti tak ada experience lagi kan bang kan? Tak ada. Macam mana bang first time tu? Adakah gigil, gugup, lupa skrip, reaction? Dia macam ni tau. Yang menjadikan saya yakin sangat pada waktu itu adalah sebenarnya mission saya. Saya nak lari daripada kepompong kemiskinan. Saya kena cuba satu pekerjaan yang lain yang boleh membantu saya untuk menyara keluarga saya. F&B saya rasa macam cukup makan saya je. Tapi saya ada adik, saya ada family, saya ada mak kat kampung yang diorang memang bergantung harap pada saya. So saya kena usaha, saya kena cuba. Do something kan. Kena do something kan. Walaupun saya tak suka, saya kena cabar diri saya kan.
So itu je yang mendorong saya sebenarnya, dan saya kena kuatkanlah semangat saya kena percaya saya boleh berlakon. Saya darah family memang tak ada pelakon pun. Oh, no one Tak ada dalam seorang family. pun. So saya pecahkan tradisi tu. So itu je lah yang saya pegang, nak keluar dan menyara keluarga kan. So itu je yang memberanikan saya. Saya tolak tepi gigil dan sebagainya lah. Masa tu memang orang cakap kalau saya letak malu di depan, saya tak berjaya lah. Jadi saya kena buang rasa malu. Memang jadi muka tak tahu malu lah. Saya sanggup buat apa saja asalkan saya boleh Menyara keluarga saya. Ada tak pelakon yang macam abang tengok, macam abang terapkan ataupun abang tengok dia berlakon macam tu, abang cuba buat dalam tu? Sebab ya kan time tu tak ada experience dulu kan, tak ada experience. yang mungkin abang looking forward selalu kalau tengok ni memang try Aku macam nak ni jadi macam dia. Dulu zaman Hindustan. Oh, Ustaz. Kampung-kampung mak-mak, cik-cik, emak saya kan. Pukul 1 tengah hari tengok Hindustan kan. Hari Sabtu. Hari Sabtu. So saya punya reference masa tu Shah Rukh Khan. Dia memang idola semua orang. Shah Rukh Khan kan, Amir Khan. Bukan nak kata tak tengok cerita Melayu, ada juga macam idola cerita Melayu, Abang Imam Manan, Datuk Roshamno. Itu je lah yang saya jadikan reference masa nak berlakon. Ya. First bang, bila abang dah pergi casting, ni dapat ni bang, macam mana time tu bang? Dia punya seronok macam mana? Seronok dia, saya lupa. Saya macam nuansa lah yang bagi saya peluang pertama sebenarnya. Nuansa which is Abang Osman Ali dan juga Julian Jayasela ni, producer. On my birthday bro, 11 April. Diorang ni macam plan je kan. 11 April diorang panggil saya datang. Masa tu saya baru habis shift kerja pagi, pukul 3 habis diorang panggil. Saya dah menggigil lah kan masa selepas second casting tu. The next time diorang panggil. So dia cakap dengan saya, okay, we know today is your birthday, congratulations, happy birthday. So dia tanya, what is your vision nak jadi pelakon, macam mana, apa you rasa. Dia interview dulu kan. Lepas tu saya bagilah jawapan saya. Lepas tu dia tolak skrip. Dia tolak full skrip tebal ni. Dia cakap, okay Remy, congratulations, kita pilih you as a leading untuk kita punya movie. Masa tu saya macam lost. Saya ambil skrip tu, saya keluar macam tu je. Tak cakap benda Saya tak lain. cakap apa. Saya tak cakap apa. Saya tahu dia macam, kalau saya cakap dengan orang ni, orang cakap ini drama lah. Tak, tapi this is yang saya lalui lah. Saya jadi macam, betul ke ni? Betul ke leading? Betul ke ni? First time terus leading Betul ke ni kan? Saya tak tahu. Saya pergi beli tiket LRT. Saya ambil LRT pergi Ampang. Saya masuk dalam LRT. Saya pegang skrip tu. Saya pegang dalam LRT ni. Saya macam sure tak sure. Betul mak saya call. Mak saya call, saya angkat telefon mak. Saya cakap dengan mak saya, mak, Amy dapat jadi pelakon. Menitik air mata. Itu momen saya. Mak, Amy jadi pelakon mak. Mak saya cakap, kau ya. Bila masa pula kau pergi ni kan? Kau ni ya je. Saya masa tu memang menitik menitik air mata saya. Mak, Amy jadi pelakon mak. Mak, Amy jadi pelakon. Menitik mata saya masa tu. Saya dah tak peduli orang lah. That is saya punya first moment lah. Lepas tu baru saya dapat call daripada dia orang. Kamu pergi mana? Osman dengan Ju, kamu pergi mana? Dia orang ingat saya turun bawah pergi beli air ke. Saya pun jadi macam, aku balik lah. Saya ingat kan dah habis kan. Saya tak tahu. Saya tak tahu what's the next step. Tapi saya memang terperanjat lah. Pelakon masa tu leading watak utama kan. Wow. Terus balik. Saya terus balik bro. Dan benda ni kalau saya cakap dengan orang cakap takkan dia orang tak call ke apa semua. Dia memang tak, sebab bila saya tanya balik dia orang kerti sebab dia orang bagi saya moment. Sebab boleh nampak lain kan. Tapi dia orang ingat saya turun bawah ambil nafas ke apa ke kan. Sambil pegang skrip ke apa, selak ke kan. Balik saya pun dia macam lari dah sampai Ampang. Rupanya dia orang That's the tunggu. moment. Lepas tu Abang Osman datang ambil saya ke LRT Ampang. Ya. Patah balik office. Patah balik pergi ke office. Tu tak saya punya moment. That is saya punya moment lah yang saya sebenarnya nak bukukan. Saya nak bukukan journey saya, tapi mungkin belum masanya lah. Tapi kalau nak cakap pasal journey, I have a very wonderful journey. Itu projek apa bang? Drama? Film.
Is a film, tapi diorang buat pilot. Tapi cerita tu pun tak keluar penyudahnya. Tajuk filem tu Aquarium Cinta. Short film. 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 Is a film, tapi because nuansa pun is a independent punya film production. Diorang banyak buat film-film independent. So yeah. Saya nak tahu bang, pengalaman first time filem tu abang berlakon macam mana bang? Script reading macam mana? Time tu tak tahu lagi kan, blocking lah apa dekat semua. set macam mana? Okay, yang bestnya bila saya bekerja dengan nuansa ni, sebab mereka memang independent filmmaker, so diorang banyak menghasilkan filem-filem realism yang melibatkan kebanyakannya lakonan semuanya natural, tak nak exaggerate, memang purely natural acting. So untuk ada benda itu, kami dibekalkan dengan satu acting coach, Miss Lina Mustafa. Kak Miss. So banyak orang-orang yang terlibat dengan teater yang jadi kondak kita punya bengkel lah. So saya banyak hadir ke bengkel lakonan Miss Lina, selalu bersama dengan diorang lah, selalu dengan geng-geng yang selalu teater ni. So itulah fasa awal saya berlakon. Lepas tu saya menyesal. Kenapa bang? Saya rasa susahnya. Ini baru rehearsal. Susahnya sebab Miss Lina adalah seorang memang teater aktivis yang ekstrim. Orang kenal, semua orang kalau kenal Miss Lina Mustafa ni. So saya macam, dia torture saya. Itu masa saya dapat skrip, saya balik menangis sebab terharu. Masa bengkel, saya balik menangis, rasa macam menyesal aku masuk dalam industri ni. Macam susah je ni. Macam susah je. Jenis tu kan. Tapi alhamdulillah lah, berkat daripada apa yang dia ajar tu, alhamdulillah dapat deliver. Dapatlah lepas tu. Macam abang cakap, Abang Man bila jumpa depan-depan dia soft, tapi bila bekerja macam mana? Bila bekerja, bila bekerja kau rasa macam kau tak nak tengok muka dia. Osman Ali ni, dia jenis macam kalau dia nak itu dia nak lah. Kalau dia minta senyum dalam mata, kau tak deliver, dia nak sampai dapat. Macam mana kau nak senyum dalam mata tak dapat. Ni bukan dia nak senyum kat mulut, mata engkau dia nak senyum. Sudah. Kau baru berlakon pula masa tu. Macam mana aku nak senyum dalam mata ni? Tak tahu definisi senyum dalam mata tu, maksudnya kegembiraan dalam mata tu. Dia kena daripada hati, Remy. Sudah, hati aku tengah kacau ni bang. Remy, senyum dalam mata tu dia kena dari hati. Bang, saya ni tengah jiwa kacau dah. Macam mana dengan nak mengalami situasi yang happy ni? Sebab saya baru, so saya belum tahu nak explore. Experience pun tak seberapa. Tapi dia akan nak sampai dapat. Kalau nak A lah. Dia try. Masa tu saya dah benci Osman Ali. Abang Osman Ali. Masa tu saya dah rasa macam, kenapalah aku berjumpa dengan kau? Ada momen-momen macam tu lah. Tapi alhamdulillah, sebenarnya apa yang dia minta tu, bila makin lama saya berdamping dengan dia, saya faham, inilah acting. Acting tu ini, you tak boleh fake. You tak boleh menangis keluar air mata sahaja. Kalau you keluar air mata, you tak sedih daripada segi rasa, penonton akan macam okay, tak rasa. Tapi kejujuran dalam tu kan, dia kena, you tak payah menangis pun. Kalau dalam you tengah sedih, you deliver, you ekspresi you pun, orang dah tahu you sedih. So Osman punya style. So itulah yang saya dapat. Dia acting tak boleh fake. Kamera you tak boleh tipu. You tipu kamera, you tipu penonton. Bila you tipu penonton, penonton rasa ditipu, dia tak nak you. Penonton nak yang benar, penonton nak yang jujur. Bila you bagi benda jujur, orang nak pergi kedai, orang nak pergi basuh tangan, ternampak you, dia dengar dialog yang jujur tu, dia boleh berhenti, stop sekejap. Dia akan tengok. Terlupa nak basuh tangan. Sebab acting yang sampai. Acting tu you fake, sila dia tukar channel. Macam itulah. Itu yang saya dibentuk dalam lakonan oleh Miss Lina, Osman Ali, Julian, geng-geng ni lah. Banyak take tak bang waktu tu? Yalah. Banyak take. Awal-awal kan? Awal-awal memang banyak take. Struggle lah. Lepas filem ni, filem ni tak ditayangkan pun? Tak keluar? Saya tak tahu ada tayang tak ada. Dia hantar ke festival je. So film. Abang tengok tak filem ni bila dah siap? Yang first filem abang berlakon ni? Tak ada. Tak sempat tengok? Saya tak sempat tengok. Kalau saya minta sekarang mungkin boleh kot. Saya pun terlupa dah pasal cerita tu. Malu lah tengok.
First time. Style. First time. Lepas filem ni baru Anak Halal. Anak Halal. Yes, Baru bang. Anak Halal. Anak Halal best bang. Dan dalam tu semua pelakon hebat-hebat bang sekarang. A-list. A-list semua. Kan? Tak tahu masa tu saya pun menggigil, masuk set gigil. Yalah Farid Kamil, Fasha Sanda, Maya Karin, Adi Putra, Datuk Rosyam lagi. Tapi saya scene dengan Datuk Rosyam jauh je ada scene dengan dia masa tu. Tapi rasalah aura dia tu kan. Pengalaman pertama saya dalam tu kali pertama juga saya berjumpa dengan Bron Palare. Dan kita kawan baik dalam filem tu sampai ke sudah. Sampai sekarang Sampai kita rapat lah. Filem tu pun banyak sebab masa zaman tu zaman filem pakai can. pakai film can. 1 minit 4 minit dalam satu can. Satu can harga 800 lebih 900. So saya buat banyak take. Banyak makan can. Bila banyak makan can tu memang kau masa depan kau dalam dunia filem ni gelap lah. Producer macam banyak kan kau makan ni. Kau makan ni kan. Sebab tu masa tu kita ada banyak rehearsal. So geng-geng filem waktu itu diorang punya berhati-hati tu sebab tak nak habis can tu. But more can keluar lagi banyak producer punya duit, cost akan keluar. So kita banyak rehearsal. So geng-geng filem dulu diorang punya disiplin tu best. Kan? Bila datang part saya tu banyak can pergi kan. So bayanglah saya frustkan Farid Kamil, Fasha Sanda, Maya Karin dengan main gitar, jari tak boleh gerak bro. Padahal awak memang ada band, memang awak memang main music. Tapi disebabkan ada superstar semua buat tu, jari saya tak bergerak, lidah saya kerah. Bang Osman dah jadi orang lain lah. Soft dia dah lain lah. Remy keluar, pergi training. Saya pergi training seseorang. Bron lah yang teman tepi longkang tu. Training, okay bro, boleh bro Bron. So memang banyak. Tapi alhamdulillah lah, itu projek saya pertama saya dengan Gayatri Sulin Pilih. Alhamdulillah selepas tu Gaya boleh nampak lah saya punya bakat, and alhamdulillah selepas tu ada lagi. Macam waktu tu abang sangka tak? Macam first film abang buat, lepas tu dia hantar ke festival. Lepas tu next macam dapat lagi. Adakah abang masih lagi terus balik? Oh tak. Lepas tu saya dah relax lah. Dah okey. Dah tahu macam mana Tak, tapi masa dapat Anak Halal tayang unggul tu rasa macam pelik masa tu saya masih lagi dalam hotel lah. Abang tak berhenti kerja lagi belum. Kan dah berhenti terus. Tak, saya dah berhenti. Tapi lepas tu tak ada job. Saya masuk balik dalam hotel. So nasib baik diorang bagi muka kan. Lepas tu bila Anak Halal offer, berhenti balik. Mesti manager tu engkau ni. Memang betul lah tu memang lah. Masa tu Anak Halal call Emilia ni sekarang dia dekat View. Dia call saya, dia cakap dia daripada Tayangan Unggul. Saya macam Tayangan Unggul. Bila Tayangan Unggul je saya dah terbayang KL menjerit, berlari ke langit. Gila lah. Itu pengalaman saya. Dipanggil lah casting untuk Anak Halal. Tapi Abang Osman ni dia suka main-mainkan saya. Dia tak bagi tahu saya dia pengarah untuk filem Anak Halal tu. Oh ya. Yeah. Dia tak bagi tahu. Saya dapat call aja daripada pihak Tayangan Unggul untuk datang uji bakat. So saya jadi macam saya rasa mesti masa ada geng-geng yang masa kita buat filem Aquarium hari tu, geng-geng teknikal ataupun assistant director yang pas nombor saya. So saya pergi uji bakat lah. Habis uji bakat tu saya terus tanya Abang Osman. Tapi Abang Osman ni dia macam main hint-hint. Oh ya ke? Tahniah lah. Dia main macam tak tahu macam apa-apa. tak tahu apa-apa kan. And then sampailah masa hari launching tu, diorang invite saya untuk pergi. Saya tanya Abang Osman, bang saya kena pergi ke ni? Saya pun tak tahu saya dapat ke tidak filem ni. Alah kamu pergi je. Bolehlah kamu merapatkan diri dengan orang-orang media. Oh ya ke? So kena ambil MC lah besok ni. Ambil MC. Duit dalam tu ada dalam RM180. Pergi beli seluar jean, nak pergi. Nak pakai elok. Masa dia buat announcement tu saya ingat lagi dekat cafe All Star Cafe Mid Valley. Dia announce lah filem Anak Halal. Tapi saya tak tahu saya berlakon. Saya duduklah tepi pintu tu sebab diorang jemput. Saya tengok aje daripada tepi pintu. Okey, dia sembahkan pelakon sekian. Tiba-tiba nama saya kena petik. Aku dapat. Pergilah saya berjalan. That is the first moment masa saya jalan. Saya dekat. Sebab saya tak menyorok belakang tabir. Sebab saya orang biasa. Saya duduk kat tempat orang biasa lah. Tapi media ramai kat situ. Media kat depan. Media kat depan. So bila Gaya panggil saya, Remy,
Sini dia panggil macam ni kan. So saya macam tergamam. So orang semua toleh. Bila orang semua toleh, kamera semua tak. Saya berjalan, situ dah saya jadi superstar lah. Oh, rasa superstar tu bro. Kau jalan dekat sini, kiri kanan kau, kamera pap. Oh, ini momen yang masa aku tengok masa kecil dulu dekat atas stage tu, momen tu. Tak. So lepas tu baru dia announce pengarah. Osman Ali. Masa tu aku rasa macam kau tunggu kejap lagi bang. Masa tu baru saya tahu Osman Ali terlibat sekali lah. So dia bagi saya peluang. Lepas akuarium tu dia bagi saya peluang untuk duduk dekat dalam Anak Halal. Sebaris dengan masa tu A-lister semualah. Syukur Alhamdulillah. Ada tak waktu maybe abang tanya Abang Osman Ali kan, macam apa yang dia nampak kat dalam diri abang? Saya tanya juga. Ini tak tahulah kan. Ini yang dia cakap. Kalau saya cakap nanti poyo pula. Ini daripada Abang Osman sendiri lah. Ni dia Awak telefon dia lah, tanya Abang Osman lah. Awak tanya saya, kalau saya yang jawab kang beria pula. Dia macam ni, Abang Osman ni pengarah mereka melihat ada pengarah yang sebenar. Mereka bukan lihat paras rupa. Mereka melihat identiti. Mereka melihat karakter dalam muka kita dan juga bahasa tubuh kita. Dia bukan hanya melihat daripada segi paras rupa lah. Maksudnya muka awak ni ada something lah. Boleh jual. Ceritakan something. Dia macam ada something yang you nak boleh share tu orang ramai. Muka you ni, karakter ni berkata-kata. Pengarah filem selalu macam tu, macam Dead Side. Orang-orang yang serius dalam filmmaking ni, kalau awak tengok filem-filem yang hantar ke festival ke apa, mana ada orang-orang handsome. Dia orang muka yang berkarakter. So waktu tu hidup saya payah. Hidup saya susah. So memang saya macam-macam benda lah dalam kepala, jeni saya dan sebagainya. Mungkin daripada situ terpancar di muka kan. Mungkin daripada situ menunjukkan watak lah, karakter. Sesuai untuk filem yang dia nak direct lah kan. Waktu abang dalam Anak Halal tu kan, time tu Datuk Roshamnu dah superstar bro. Datuk Roshamnu dah superstar kan. Abang ada ke macam one session dengan dia ke? Mungkin Datuk Rosham ada panggil ke? Tanya nasihat ke tak apa? Dia belagak. Sekarang bestie. Sekarang bestie. Ya, bukan, sorry sorry. Tak, bukan, dia bukan belagak. Dia aura dia besar. Aura dia besar. Kita nak pergi rasa macam kena reject ni kan. Kita ada rasa tu Datuk Rosham kan. Yalah, member lepas satu-satu memang dia tengah dia dengan Farid memang tengah nama besar. Nama besar masa tu. Saya merasakan sendirilah. Memang ada jurang lah. Ada wall yang tak blend lah masa tu. Kalau dengan Abang Farid pula, sebab banyak juga satu frame dengan ni kan. Frame, pernah ke ada one session ke waktu tu? Abang pergi tegur? Ada. Memang saya selalu sama dengan Farid lah. Farid sempoi. Dia okay. Very easy going guy. Sebab Anak Halal pun antara filem-filem yang kerap student filem menjadikan tesis. Filem-filem Anak Halal. Susah ke bang waktu nak melakonkan, sebab Anak Halal ni dia macam raw sikit dia punya ni kan. Sebab saya dah biasa hidup dalam dunia flat. Saya dah biasa hidup dengan dunia susah. Jadi cerita tu pun cerita pasal anak-anak yang di sekitar golongan yang duduk rumah pangsapuri dan sebagainya. Tak susah untuk saya memainkan watak tu. Saya rasa macam mudah, dekat lah dengan saya. Perbuatan tu semua selamba je kan. Cuma yalah, bila diletakkan Farid kat situ, mungkin Farid tak biasa dengan lifestyle macam tu kan. Tapi okay je, dia boleh aja macam boleh deliver dengan baik lah kan. Okay bang, next film CEO. Tak boleh kalau tak sentuh ni. Dalam filem CEO, abang kelakar betul bang. Yang bergaduh dengan Aloy pasal nak jual kasut tu. Itu scene tu ikonik bagi aku lah. Aku tengok, aku stres. Sebab apa? 100. Jam aku lagi mahal 200. Tak boleh 100.5. Okay, RM50. Aku tengok scene tu pun aku yang stres duk bergaduh kat situ kan. Adakah filem CEO tu ada watak pertama yang abang dapat yang ada unsur komedi sikit untuk karakter yang abang bawa? Betul. Saya bukan pelakon komedi. Dan saya masa tu masih lagi di awal dunia
Lakonan. Saya masih tengah explore. Jadi waktu itu saya banyak dapat watak-watak lelaki romantik, serius, cerita action juga masa tu. Tiba-tiba bila saya nak pergi kepada komedi, vibe tu tak sama. Susah sebenarnya. Dan pada waktu itu Raza Hisham pun first project. Raza Hisham first project. So pertama kali juga saya berganding dengan Beto. Tapi kita kawan lah semua kan. Susah juga sebenarnya. Susah sebab dark comedy kan. Saya pun tak tahu. Mungkin sebab masa tu saya masih lagi tengah explore. Raza Hisham pun tengah explore. So masing-masing tengah explore. So dia nakkan energy macam ni. Dia nak so ada banyak energy yang kita cuba try and error. So penat. So saya pun tak tahu macam mana end upnya cerita tu. Saya agak sedikit Selepas dah buat cerita tu, saya ada rasa ralat. Saya ada rasa macam terkilan. Because saya rasa macam watak yang saya deliver tu tak cukup bagus. Because saya tak lock. Kita tak lock satu karakter. Kita try this, try. So dia jadi macam kepuasan tu kepuasan belum tu tak 100%. ada. Kepuasan tu, dia biasanya kalau jadi pelakon ni, kita dah lock satu karakter. Masa bengkel kita lock. Okay, this karakter kita lock. So masuk set nanti kita akan pegang ini. So kita akan bawa yang ini je. Tapi sebab Raza Hisham pun baru, saya pun baru waktu tu. So kita dah explore sampai kadang terlebih, terkurang. Okay, semua energy kita try. Payah masa tu. Tapi tengok waktu full movie, waktu tayangan tu, tengok lah. Tengok. Saya pun tak tahu apa rasa dia. Saya sendiri sebab saya memang saya yang melakonkan kan. Tapi pada mereka semua okey. Tapi best bang. Best. Kalau tanya kita orang saya suka gila CEO tu. Ya. Saya tak tahu masa tu saya terasa tak puas. Saya tak ada tak rasa puas, tapi alhamdulillah kalau orang cakap okey, alhamdulillah lah. Saya pun ada perangai lain, satunya adalah saya tak suka tengok akting saya. Oh ya. Kalau filem-filem ke drama apa? Dulu saya suka. Rasa macam okey lah masa awal-awal dulu kan. Nak tengok balik lakonan aku macam mana kan. Awal-awal dulu, lepas tu lama-lama saya dah rasa jelek. Saya rasa macam especially bila benda yang bukan saya tak rasa puas. Saya tak nak tengok. Saya rasa tak deliver. Saya kurang yakin. Saya tak tengok. Takut nanti ada lagi perasaan macam aduh, macam boleh buat lagi baik lah ni. Dia akan patutnya deliver macam ni, bukan macam ni. Dia akan ada macam patutnya macam ni, betul macam ni. Dulu pun masa di awal pembabitan dalam dunia lakonan, saya kurang bergaul, kurang ada chemistry dengan director yang maksudnya time kerja je. Lepas habis kerja habis, tak ada connection dah selepas tu. It's not good sebenarnya. Sebenarnya kita kena bersama, so kita boleh tahu apa yang dia nak, kita boleh banter ke apa kan. Tapi dulu saya macam deliver je apa yang dia minta. Sampai end up saya rasa macam tak puas lah. Faham? Tapi mungkin itu apa yang pelakon sendiri rasa. Tapi kita rasa yang kita yang penonton ni aku lain. sangat suka. Yalah. Ya. Tapi kalau orang tengok, sebab itu sebenarnya di belakang tabir. Itu kerja-kerja produksi kan. Kerja-kerja produksi saya tak adalah saya gaduh ke apa tak. Tapi daripada segi rasa, sebab awak tanya saya macam mana filem CEO. So itulah rasa saya. Tapi somehow saya suka dengan konsep dark comedy tu. Itu first project saya buat dark comedy. Betul. Dan saya terus rasa macam okey, suka. Dan boleh rasa nak buat lagi? Boleh rasa macam nak buat lagi. Sebab ada pula untuk OTT juga yang abang pernah buat. Keluarga Bahadon. Itu lagi lah macam-macam keluarnya. Perangai sebenar lah aku rasa tu. Itu lagi lah. Keluarga Bahadon saya tersepit bro. Sebab saya dikelilingi dengan pelakon-pelakon yang A-list, yang memang main colour, memang perwatak. Diorang serious actor lah. Dan diorang ni dibagi license oleh director untuk main. Bagi freedom tu. Freedom tu ada. Seronok lah tengok diorang. Saya tak boleh main. Sebab karakter saya memang kena under. Takut-takut sikit. Saya kena takut-takut sikit. So saya frust juga kat situ. Tapi nak buat macam mana, tapi memang dah karakter tu. Tapi alhamdulillah is successfully deliver lah. As per design by director dengan the creator. Untuk abang sendiri, untuk projek Keluarga Bahadon ni,
Sebab saya rasa lain daripada projek Lain. abang pernah buat. Skrip pun lebih advance. Lain. Dia saya melihat inilah masalah dia, sebab bila kita dah try barang lain, maksudnya cerita itu berbeza daripada skrip-skrip yang pernah dipertontonkan dalam TV-TV biasa. Betul. Satu benda yang lain, saya dah jadi demand. Saya nak barang yang lain lagi. Oh, Saya nak yang lain lagi. Tak nak benda yang sama Nak benda yang sama. So kalau orang patah balik dekat saya, bawa cerita yang saya pernah buat dekat TV-TV biasa, drama cerita-cerita ke kan. kekasih kau kena curi dengan orang lain, mak mentua tak happy, mak tak happy, cinta tiga segi, perkahwinan. Saya dah tak boleh pergi sana balik. Sebab saya dah diberi satu benda yang bagus. Semakin bagus, semakin bagus. Semakin lain lah. Bukan nak kata yang tu tak bagus. Tak, dia punya Fasa fasa kan. tu dah makin berubah. Itulah masalah dia. Lepas keluarga Bahadon, saya dah tak ada benda yang macam yang saya rasa steam nak main lah. Adrenaline macam keluarga Bahadon. Tak ada. Kalau tak boleh buat dark comedy pun, kalau boleh bagi something yang romantik ke, tapi dia kena steam lah. Making ke kan. Sebab making Bahadon sangat best. Production dia, team dia, understanding semua orang tu. So saya perlukan vibe itu, saya perlukan environment tu. So tak dapat. Selepas tu tak dapat. Saya hanya akan dapat benda itu apabila kita duduk dalam filem. Bila dalam filem, InsyaAllah kita akan dapat benda tu. Bang, nak tanya sikit. Kalau untuk skrip keluarga Bahadon ni bang, memang skripnya sebegitu ke? Atau ada yang ditambah-tambah ke? Ada lah yang tambah-tambah. Ada yang tambah-tambah. Itu memang dibenarkan lah untuk projek ni. Skrip tu macam guideline. Macam tu ke? Carotan tu memang tak ada dalam skrip ke atau ada? Carotan mana? Carotan tu kan. Kadang ada macam oh shit lah kan. Oh, ada carutan. Carotan. Oh, itu dia orang pandai-pandai. Sebab dia macam ni tau. Saya rasa watak yang dilakonkan oleh setiap pelakon waktu tu memang gila-gila. Betul. Bila kita dah shoot beberapa lama dan pelakon-pelakon ni pun semuanya power. Bila dia orang dah sebut roh tu, dia orang dah jadi watak tu, dia auto keluar perangai tu. Dia akan auto keluar dan di valid aja untuk watak tu carut. Okey je sebab cerita pun merapu. Kan? Cerita pasal mafia yang merapu. So director kata valid aja untuk diorang tu carut. Tapi bila pergi ke saya tak boleh. Saya kena watak saya kena macam tu dah macam tu. Saya adalah orang yang ikut buku. Berbeza dengan abang saya Akir Rahman. Macam-macam. So dia adalah, so geng-geng yang lain semua tak ikut buku. Saya seorang je yang ikut buku. Sebab tu bapak saya Don, Papa Don, dia percaya dengan Joe Don sebab saya orang ikut buku. So saya tak boleh main lebih-lebih, saya kena sikit-sikit. Tapi adalah terkeluar sekali macam nak mencarut tu dalam keadaan yang kelakar. Nampak comel. Tapi abang tengok abang filem pun abang buat, drama pun abang dah buat, OTT pun abang dah buat. Abang tengok antara stage pun buat, teater pun buat. So kalau abang rasa kan, mana sebenarnya pentas ataupun tempat bermain tu lagi steam lah untuk abang, lagi best lah kalau abang tengok? Dia berbeza-beza sebenarnya. Saya dulu pernah rasa acting itu sama semua. Dululah pada awal saya macam apa yang susahnya. Berlakon je lah. Kalau letaklah kat stage dengan kat filem, saya rasa sama je semua. Atas nama lakonan dululah. Tapi sebenarnya berbeza. Kenikmatan berlakon di atas stage tak sama dengan nikmat you berlakon filem. Berlakon drama, persembahannya pun berbeza. Tak sama. Semuanya berlain-lain. Tapi kalau nak cakap daripada segi yang paling seronok, paling steam lah kan, sebenarnya duduk atas stage. Teater duduk atas stage. Sebab saya rasa kita ada 2 jam untuk show. So you main lah 2 jam dekat atas stage tu, you develop lah macam mana punya energy, you share energy you live dengan audience dekat situ. So you nak rasa marah ke, you nak rasa sedih, you nak menangis on stage, you ada 2 jam tu. Habis 2 jam tu,
That's it. So rasa tu, energy yang you carry tu daripada awal, journey watak tu you ride selama 2 jam sampai ending, orang pun rasa benda sama. Lepas tu sama-sama semua orang lepaskan. Habis. Faham? So steam lah. Habis lah. Maksudnya you rasalah nikmat tu. Kalau filem, kau tengah steam nak deliver, cut! Allah. Bang, rasa aku tengah sedih lagi ni. Kena cut. Tukar angle. Okay dah. Kan? So kita, macam sekarang kita dah ada storyboard. So kita dah tahu. Cumanya rasa tu disekat-sekat. So kita nak kena ambil patah balik kat mood kat situ. Nak ulang balik. Tu yang kadang-kadang ada pelakon bila nak marah tu, bukan semua marah. Boleh marah penat. Nak rehat jap. Ambil tenaga balik. Nak deliver marah yang tadi Yang buat tadi tu kat angle sebelah sini. Nak cover balik susah. So bila nak tengok hasilnya pula selepas tahun. Kan dia orang dah buat editing, dah masuk background production, dah semua. Malam tayangan, malam gala. Pada hari itulah baru kau boleh nampak kau punya persembahan macam mana. Selepas dia dah edit dah apa semua. Oh lah, kau punya bagi macam tu. Ini je yang sampai. So steam dia lain sikit. Tapi seronok juga. Dia berlainan lah. Kalau macam drama lain pula. Macam drama sekarang saya dah susah nak pergi. Sebab drama dia exaggerate. Exaggerate dia tak macam exaggerate dalam film. Dekat stage. Film kebanyakannya dia kena real. Dia tengok genre lah kan. Tapi kalau filem saya lebih suka main genre yang lebih real, natural. Kalau komedi belum lagi lah untuk filem. CEO tu je lah. CEO je lah satu. Macam drama lain sikit, dia punya lakonan dia, acting dia berbeza. So setiap ni berbeza-beza. Kepuasan pun berbeza-beza. Kalau untuk Datuk sendiri lah, personally dalam dunia lakonan ni, kalau Datuk rasa kalau nak buatkan sesuatu, nak berlakon satu watak tu, Datuk boleh switch on off watak tu ke, ataupun Datuk masih perlukan masa dan method tu perlu dalam lakonan tu. Dulu masa umur, sekejap minum sekejap. Silakan Datuk. Kena tanya ni. Sebab ada setengah pelakon, mungkin dia mungkin dah lama, dia boleh switch off watak tu. Tapi ada juga pelakon yang mungkin dia ambil masa untuk, mungkin watak tu terlampau berat untuk seseorang pelakon tu, dan dia terbawa sampai ke rumah apa semua kan. Bila mendalami watak tersebut. Dia, saya rasa benda ni individu lah. Gantung pada individu. Ada setengah orang dia macam ni, ada setengah orang dia macam ni. Saya makin lama makin susah. Makin susah nak buang. Makin lama makin susah nak menghayati, makin lama makin susah nak switch on off tu semudah dulu. Dulu masa awal-awal kita ada energi yang besar. Kita ada banyak energi, kita strong, dalaman kita cakap pasal energi dalaman. Emosi, perasaan waktu itu, so boleh on boleh off. Tapi bila semakin lama kita dah semakin banyak berlakon. Bila dah banyak berlakon, kita dah tak ada input dah. Semua yang pengalaman kita semua kita dah keluarkan. So kita perlukan benda baru. So nak dapat benda baru ni kena banyak bergaul kat luar. So kena dapat input luar. So semakin lama dia makin susah sebab daripada segi dalaman dah makin penat. So nak deliver tu kena ambil masa. Sebab tu saya rasa bila saya makin lama, saya makin banyak berehat. Selepas satu filem, saya kena rehat lama. Lepas tu baru saya boleh berlakon balik. Kalau tidak, saya rasa energi tu tak sampai. Saya nak on off tu macam dulu senang tinggalan. Tapi sekarang ni dia mempengaruhi hidup. Jadi pelakon kadang-kadang orang tak faham ni dekat luar atau ni saya nak bagi tahu kadang-kadang orang ada ternampak pelakon dalam keadaan yang macam muka macam stres. Bukan orang, kadang-kadang kita pun tak nak dalam situasi macam tu. Sebab tu saya kalau stres, kalau saya penat, saya tak nak keluar rumah. Sebab saya masa tengah bawa watak, energi tu masih bersama dengan saya lagi.
Kalau saya bawa watak yang garang, bergaduh ke apa semua, energi tu masih bersama dengan saya. Kalau saya keluar pergi shopping mall, saya pun tak perasan keadaan saya waktu itu seperti itu. Betul. Orang tengok kita okey je nak gambar. Misalnya Akam Tapi muka macam ni tapi lah. muka macam ni. Boleh gambar. Tapi orang rasa macam garangnya dia kan. So salah faham ini banyak berlaku. Kadang-kadang. Pernah terjadi juga before ni. Kadang-kadang benda ni selalu berlaku lah. Especially bila kita dekat set. Contoh kalau dekat set, orang tahu kita ada shooting kat situ. Dan kita sedang melakonkan watak babak yang intense ke apa kan. So kita dalam keadaan mood lah. Kita dekat dalam set tu, tiba-tiba ada orang, Barimi, ambil gambar sekejap. Kau dalam karakter. Macam mana kena bagi benda tu. Dan aku kalau pergi ni ambil gambar dengan kau kejap lagi kan, karakter aku break. Aku kena senyum dengan kau. Tapi kejap lagi aku nak masuk dalam set, aku nak bawa mood tu balik, nak gali balik. Kan susah kan. So momen-momen macam tu tak ramai orang faham. Betul. So macam saya, kalau saya dalam fasa tengah syuting cerita-cerita intens ke apa semua, kalau bini saya ajak keluar, saya cakap tak apa, terima kasih, saya duduk rumah je. Saya takut kadang-kadang orang salah faham. Sebab kalau saya cakap nanti orang kata macam poyo lah. Boleh je ada pelakon lain boleh. Lain orang lain. Tak Ada orang sama. tu dia boleh, ada orang ni tak boleh. Macam saya tak boleh. Dan memang macam tu saya praktiskan daripada dulu. Saya pernah cuba lepaskan watak, lepas tu berlakon balik, lepaskan lagi. Saya tak steam. Saya tak boleh. Saya rasa macam tak jadi. Saya tak boleh. Saya dah eksperimen benda tu. Saya kena lock. Kalau projek tu sebulan, saya kena lock sebulan. Lepas tu maksudnya kena break kejap, then barulah masuk yang lain. So macam mana pula dekat rumah dengan isteri macam mana. Tapi itulah gunanya bila saya ada seorang isteri yang memahami. Kadang-kadang dia tahulah aura saya kalau lain. You dah kenapa nak marah ni? Ada yang macam tu. Saya akan macam, sorry lah. Tapi dia pun faham lah kita tengah dalam fasa ni kan. Sebab pelakon dia tengah bekerja kan. Yeah, bila berkarya tu, of course kita nak bagi yang terbaik. Tu sebab tu saya duduk dalam circle saya yang faham lah. Kalau kita jumpa dengan orang yang kita tak faham kita, lain jadi ceritanya. Jadi macam-macam ceritalah. Orang kata kenal lah. Saya bagi satu situasi kawan saya bawa kawan dia datang jumpa saya. Saya nak berjumpa kawan saya ni. Kawan saya ni mana lama kenal saya lah. So saya borak dengan kawan saya dengan style, masa saya masih lagi dalam keadaan shooting satu filem, tapi masih karakter tu ada lah. Tapi kawan saya ni kenal saya. Tapi dia bawa kawan. So kawan dia tu baru kali pertama jumpa saya dekat set. Macam tu. Udah dijajanya cerita saya ni macam ni. Padahal dia tak kenal saya pun. So kadang-kadang situasi macam tu yang tak best tu. Bila benda tu disampaikan ke orang disampaikan lain, dalam benda yang lain. Dan dia bukannya kenal saya sebagai kawan baik saya. Dia datang pun ikut kawan. Kau baru nampak aku hari tu, lepas tu kau baru hari tu je kau jumpa aku. Disebabkan karakter aku macam ni, aku sembang dengan kawan aku, kau dah cakap aku orang macam ni. So benda itu diceritakan, jadi disampaikan. Lepas tu benda tu sampai balik kat saya. So apa you rasa? Tak best lah kan. Tak best lah. Sebab tu saya kadang-kadang bila dalam syuting, berbalik pada soalan tu tadi, nak senang on off tu memang makin lama makin payah lah. Sebab tu bila saya dalam ruang bekerja, saya selalu minta semua orang faham. Kita dalam fasa bekerja, produksi. Orang luar tak tahu benda ni. Dia orang cuma tengok benda dah siap. Dia orang tak tahu penat kita macam mana semua kan. So bila dia orang tak tahu kita macam mana, dan dia orang tak boleh menghampiri situasi tu. So kita kena pandai-pandai lah jaga diri kita. Tapi Datuk macam dah 20 years something dalam industri. So bila dah bertahun-tahun buat benda tu, penat lah sebenarnya. Nak berhenti dah ni. Nak berhenti dah. Penat. Saya penat mental. Penat lah. Tapi memang cakap nak berhenti. Tapi lepas tu kau tengok kejap lagi skrip sampai. Abang Osman Ali datang. Naskah ada sampai macam cerita contoh Kadam. Kadam. Okay. Saya dah nak rehat dah sebenarnya. Lepas saya buat Mikael, saya memang nak rehat. Tiba-tiba skrip Kadam datang.
Kadam ni Fazlina punya skrip tau, Fizi. Fizi ni dia tulis cerita Songlap. Dia tulis cerita Songlap. Lagi satu cerita apa? Kami. Kami the movie tu. Kami. Wow. So Fizi ni memang writer yang saya suka nak bekerjasama. Yes. Lepas tu production pula Redcom. Saya pernah uji bakat dengan Redcom. Selalu kena reject. Kali ni dapat. Lepas tu dapat. Saya Istanbul aku datang, saya pergi, saya kena reject. Pisau Cukur saya pergi, saya kena reject. Kan? So bila diorang datang kat saya offer Kadam, takkan saya nak reject pula kan? Betul. So selalu saya cakap saya nak berhenti, datang barang baik. Tak boleh berhenti. Dia selalu macam tu bila kita dah give up, penat kan. Selalu lepas tu baru datang barang-barang baik. Macam mana Datuk dengan proses filem Kadam ni? Sebab Datuk dah dapat skrip dulu kan, Datuk dah tengok skrip. Dan apa Datuk, macam mana Datuk decide macam, oi, aku nak rehat ni. Oi, tak boleh ni kena buat ni, baik barang ni. Dia ada naskah yang bila sampai dekat kita dah tahu dah naskah ni boleh pergi atau tak. Bila sampai je pada seorang pelakon akan baca dialog-dialog yang ada dekat dalam tu, kita dah tahu dah, oh, this is it, inilah. Seorang pelakon memang akan tahu. Dan susah untuk kita cakap tidak. Kalau naskah tu bagus. Naskah tu bagus. Ya, kalau naskah tu bagus memang susah untuk kita cakap tidak. So bila saya baca, saya dah rasa macam related, dia sangat dekat dengan Kehidupan masyarakat. Cerita ni dekat masyarakat. Cerita Kadam ini, cerita ni kalau awak pernah dengar, oh makcik tu cerita, oh atuk aku cerita hantu tu macam ni, hantu tu. Itulah dalam Kadam. Ini kali ni you guys tak payah lagi kalau tengok, weh, aku kan orang tu dia orang ni. Dalam Kadam ni kita dah persembahkan apa yang selalu diperkatakan. So dia dekat. Saya rasa macam rugi lah kalau saya tolak. Lakon balik. Baru nak rehat. Baru nak berhenti. Kan? Tak boleh lah. Sebenarnya saya rasa tak boleh. Orang seni, orang seni biarlah ada orang kata seni tu bodoh lah apa ke kan. Orang seni, orang dalam dunia ini, dia macam orang kerja bank lah bro. Kalau dah duduk account, dia dah biasa dengan account, dia akan account je lah. Itulah dia. Kalau once a lawyer, dia akan jadi lawyer. So once you're entertainer, you susah nak jadi orang lain. Betul. So you dah biasa dengan dunia itu, you dah sebati dengan keadaan itu. Walaupun saya dah pernah cuba untuk buat perniagaan yang lain, tapi saya adalah orang show business. Datuk, untuk filem baru Datuk ni, Kadam ni Datuk, sebenarnya Kadam ni cerita dia pasal apa Datuk? Kadam, movie Kadam itu. Kadam, nama pun Kadam. Kalau orang cakap pasal Kadam, saka lah kan, hantu raya. So Kadam ni, dia punya set ni dia ambil daripada tahun lebih kurang Malaysia pada ketika tahun 70-an 60-an waktu tu. Di waktu pada ketika Malaysia sedang membangun, sedang diusahakan. Orang banyak buka tanah, felda dan sebagainya kan. So orang buka tanah ni ada lah dia punya ni kan. So waktu-waktu zaman security tak banyak kat sini, so dia orang menggunakan Kadam itu sebagai security dalam menjaga harta-harta dia orang. So disetkan waktu itu, berlakunya kejadian Kadam itu daripada keturunan. Kalau nak tahu banyak kejap lagi kan, banyak lah. Kadang-kadang spoiler pula jangan spoiler. Spoil pula. Tapi inilah cerita dia, premis dia adalah pada ketika itu tahun lebih kurang dalam 50-an 60-an. Wujudnya Felda, saya bekerja di luar, tinggalkan family. Tiba-tiba balik, keadaan semua dah berubah. Ada penglibatan Kadam di situ. Tapi dia lebih kepada kekeluargaan lah. Kekeluargaan, masalah komunikasi dan juga pemahaman orang-orang Melayu pada waktu itu. Husband and wife, komunikasi ni kurang. So banyak elemen lah. Percintaan, kekeluargaan dan juga hantu Kadam. Dan hantu yang last kali. Percintaan, kekeluargaan
Baru Kadam. Baru Kadam. Watak Datuk dalam filem Kadam ni macam mana Datuk? Watak sebagai apa? Watak sebagai apa? Saya main watak Awang. Okay. Awang ni scriptwriter portraykan sebagai tipikal lelaki Melayu lah. Dia orang portray lelaki Melayu ni memang very arrogant dulu. Barang. Ya, orang Melayu dulu kan. Lagi Melayu dulu. Diktator lah maksudnya. You tak boleh orang bantah cakap you. Betul. Lelaki Melayu, saya sendiri tengok atuk nenek kita dulu kan. Kan atuk nenek Very, kita very authority. dia very strong macam tu kan. So inilah yang saya bawa, karakter tipikal lelaki Melayu yang kalau dengan anak pun nak garang je. Dengan bini pun nak garang aja. Bila kau nak bermalam bersama baru kau baik. Melayu betul lah. Melayu lah. Kan? Sekarang ni kalau macam tu kan memang dah red flag lah. Red flag. Sekarang ni itu yang saya portraykan Awang ni kan. Wah, kau bila nak ni baru kau nak manja-manja kan. Baru Kadam tu sampai. Kadam lain. Kadam lain yang sampai kan. Bergurau lah kau dengan Kadam tu. Ada macam tu. So agak berat juga watak ni sebab saya Syamil director ni dia very perfectionist. Saya suka bekerja dengan director macam ni. Sekurang-kurangnya saya boleh dapat satu benda yang lain. Benda dalam segi lakonan juga. Saya suka play. Saya ni suka, saya daripada segi watak, saya suka melakonkan watak yang boleh bagi image supaya bila penonton melihat, watak ni wujud lah. Dan diorang mengambil iktibar daripada apa yang dah berlaku disebabkan watak itu. Kalau kau act macam ni kepada permintaan ini, kau berlaku seperti ini. Saya dalam setiap lakonan saya nak memberi mesej terhadap watak tu. Kalau watak tu jahat, apa yang korang dapat daripada watak tu? Jangan buat apa. Jangan buat apa. So at least dia boleh jadi satu ikon untuk orang, menjadikan dia sebagai satu iktibar lah. That is mission saya kepada Awang. Challenge tak tu watak Awang ni sebelum Datuk dah banyak bawa watak dah kan. Tapi yang special sikit untuk watak Awang ni, Datuk prep agak lama tak untuk watak ni? Tak, sebab saya suka dengan realism yang Syamil nak sampaikan. Realnya dan natural acting tu. Saya suka berkongsi rasa dengan audience. Saya berlakon, bila saya berlakon, saya bukannya nak berlakon sebab berlakon saja. Bila naskah tu berat, naskah tu bermakna, saya rasa macam saya nak kongsi rasa ni. So saya suka explore dengan director, dengan pelakon-pelakon lain untuk kita kongsi rasa ni supaya penonton bila tengok dia dapat rasa tu. Supaya barang tu jadi barang best lah. Saya nak orang rasa. Saya berlakon bukan untuk orang tonton semata. Saya nak orang rasa. Supaya kalau orang buta, kalau dengar cerita tu, dia boleh enjoy. You nak tahu your acting best ke tak? Orang buta boleh duduk dengar je. Betul. Maksudnya sampailah. Kalau orang buta tak suka cerita ni, maknanya cerita tak best lah. Sebab kita deliver karakter kan. So dia kena sampai. So dengan Syamil, dengan tulisan Fizi ni, dan juga seluruh tim Kadam ni, saya alhamdulillah lah saya dapat berkongsi rasa tu. Dari POV Datuk lah, pandangan Datuk dah habis shoot filem Kadam ni, apa bezanya filem ini mungkin dengan filem-filem seram yang lain? Filem-filem seram. Okay. Ini pandangan Datuk. Ya, ini pada saya tahu penonton suka cerita-cerita hantu yang jump scare. Jam aku ni tadi bunyi. Penonton suka cerita-cerita hantu jump scare. Oh, terperanjat, terkejut. Dan nama pun cerita hantu kan. Ya. Tapi yang lainnya dalam Kadam ni, dia bukan sekadar bagi hantu terkejut tu. Tapi diceritakan macam mana kejadian hantu itu. Macam mana penerimaan Kadam itu. Macam mana terhasilnya. Dan macam mana, apakah yang bakal berlaku selepas you menerima Kadam itu. Apa situasi yang berlaku waktu you sedang berdamping dengan Kadam itu. Jadi dia lebih detail. Dia bukannya sekadar tempelan untuk bagi orang takut. Oh, hantu tak. Ini Kadam ni dia lebih detail. Macam mana you melahirkan Kadam itu. Macam mana you mewujudkan rasa itu.
Dan kesan dia kesan dia selepas keluarga. itu apa pada keluarga itu jadi apa kalau you ambil kadam ni. Kalau you tak ambil, apa jadi pada you juga, sebab benda ni daripada keturunan. So what's happening then? Bukan main boleh buang macam tu je. So seram dia ni, dia bukannya takat nak bagi orang takut je, tapi dia akan lebih dalam, dia akan lebih kaji. Sebab kadam dulu pun dah memang ada ceritanya kan. So mungkin orang tak tahu kadam tu macam mana. So macam dalam mana? filem ni Dalam akan filem tunjuk. ni, dalam filem ni akan tunjuk ritual-ritualnya, super power apa yang you dapat selepas you ada kadam. You know, dia boleh jadi apa. Dekat set ada ke kejadian pelik yang berlaku? Ada. Tak ada air panas kat dalam bilik. Itu masalah production lah kan. Kita pun tak nak Shooting call time pukul 4, pukul 5 pagi. Banyak Mandi malam hotel, ni tak ada kan. air panas. gigil. Bilik pelik bro. Itulah seram dia. Itu seram-seram. Itulah seram. Datuk nak bangun tiap-tiap pagi. Tok bangun nak mandi. Oh ini seram ni. Sejuk bro, dalam hutan. Shooting location tu dekat Gopeng tu. Gopeng. Hutan. Sejuk kampung. Kau macam mandi air perigi, letak kat kepala tu macam beku lah dalam. Tapi saya selalu husnuzon lah. Ini mungkin akan menjadikan hari aku lebih positif. Sebab shooting tu dah keras. Cerita kadam ni dia intense. Daripada awal sampai habis intense memanjang. So kau rasa macam ada setan duk bersangkut kat bahu ni. Dia punya berat Vibe dia tu. Vibe tu. So bukan kita je, budak-budak kru, semua orang intense. Tapi kalau contohlah macam shoot dekat dalam hutan ni apa semua kan. Shoot banyak malam ke apa kan. Benda-benda macam tu akan mengganggu. Saya rasa ada. Cuma dia tak memunculkan diri lah. Tapi dia ada daripada segi dia mengganggu emosi. Saya percaya entiti dan juga energi ni, kalau dia berani muncul, dia akan paling tidak dia akan menjelma jadi si Polan tu, dia menyerupa. Tapi kali ni waktu tu dia tak muncul menyerupai, tapi dia wujud daripada segi gangguan emosi. Dia kacau mental. Kita jadi macam cepat marah, kita jadi mudah trigger. So saya rasa pembabitan entiti ataupun energi yang tak baik tu ada. Cuma dia tak munculkan diri. Tapi semua orang macam drain energy jugalah kan. Tapi bukan nak kata nak gaduh ke apa tak, tapi kita boleh rasa apasal intense sangat ni ya. Walaupun producer kita Lina Tan baik. Hi Remy, how are you Datuk? Are you okay? Dia cuba bagi vibe yang positif. Tapi kita tahu dia something yang macam mengganggu lah. Tapi kita cuba reply balik lah. But Alhamdulillah the shoot was fine. Semua. Tapi we know that the shooting was intense. Okay Datuk, last question sebelum kita habis. Kan Datuk cakap dalam filem ni pun ada ritual-ritual semua. Adakah ritual-ritual yang ditayangkan, yang dipaparkan dalam filem ni semua real? Maksudnya based on real lah maksudnya ritual saya tu. tak pernah ada saka. Tak pernah saya tak tahu lah benda tu betul ke tidak. Tapi nampak macam je lah. Dari segi pemujaan tu semua memang nampak real lah. Nampak real lah. Mungkin sebab Fizi menulis bukan kosong. Fizi menulis, dia buat research. Jadi daripada pengalaman dan juga research dia. Jadi apa yang dipersembahkan itu adalah betul belaka. Tak ada yang kita buat dan orang akan rasa jelek. Okay Datuk, sebelum kita habis, boleh tak Datuk buat habis dah? Buat promo sikit Datuk untuk dorang beramai-ramai datang ke Pawagam nanti pada 11 Jun untuk saksikan kadam Datuk, kamera Datuk kat sana. Hello hi semua kepada penonton, pendengar Borak Kepoh You guys memang rock. Teruskan menyokong Borak Kepoh dan jangan lupa untuk menonton filem Kadam yang akan mula ditayangkan di Pawagam berhampiran anda bermula daripada 11 Jun 2026.
Ra tu yang mahal tu. Itu lagi seram. So kepada korang semua, jangan lupa penuhkan pawagam. Untuk 3 hari pertama tu fullkan panggung wayang. Tengok filem Kadam ni pada 11 Jun. Datang ramai-ramai. So mungkin kalau korang nak rasa macam dengar Datuk sendiri, nak rasa vibe-vibe lain sikit, bukan hantu-hantu tempelan yang biasa, boleh pergi ke pawagam 11 Jun untuk saksikan Betul. Kadam. Lagi satu saya nak bagi nasihat dekat diorang ni. Kadang-kadang diorang ni nak tunggu dekat TV. Okay, saya nak bagi tahu kan, filem bila dia buat dihasilkan untuk pawagam you have to understand that dia punya sound dia memang didesign untuk you enjoy di pawagam. Cinematic yang kita buat, background dan sebagainya itu untuk you enjoy dekat dalam layar lebar, so you boleh enjoy the art dekat dalam tu. Making tu. So everything, feeling semua you kena enjoy dekat dalam layar lebar. So you guys jangan tunggu sampai nak pergi TV baru you guys nak rasa. Nak tunggu masuk OTT. Sebab experience dia tak sama. Betul. Berbeza. Sebab tu macam saya cakap tadi, acting bila pergi kepada cinema lain, TV lain. So bila you dapat benda yang memang kita persembahkan untuk pawagam, kena tonton di pawagam. Jangan tunggu di TV. Jangan tunggu TV guys. Pergi penuhkan panggung wayang berdekatan anda 11 Jun Tolong Datuk Remy dah tadi. Bukan senang nak dapat tu. Aku rasa kita boleh jadikan clickbait. Thank you so much Datuk sebab sudi datang share banyak pengalaman yang kita boleh ambil iktibar juga. So, siapa-siapa yang kat luar sana mungkin ada yang nak teringin nak jadi pelakon apa semua. Dengarlah nasihat. Ambil lah apa yang boleh ambil. Sekarang mudah. Sekarang mudah je. Aku teringin lah nanti one day nak try panggil Abang Man lah, Abang Osman datang. Kita dengar version dia pula. Jadi guys, kita pun dah sampai ke hujung rancangan. Kita jumpa di Borak Kepo yang akan datang. Ciao. Assalamualaikum. Jom kita minta Datuk Remy tarik kejap lagi. Lagu rock. Janganlah, tak nak. Tak ada. Dah, saya dah tak percaya.